Diserang serangan jantung tengah malam, dada ditekan-tekan, berpeluh. Dr. Ivan buat angio, detect satu sumbat 80%, satu lagi 20%. Masuk satu stand, lalu darah utama. Serangan jantung ni memang sekali anxiety lah. Memang terukkan lah anxiety 3 bulan pertama tu. Beberapa kali dah sakit sikit pergi klinik, buat ECG. So saya terpaksa cari ubat lain lah. Ada tak perbezaan? Memang nampak perbezaan dia lah. So follow up dengan doktor, Alhamdulillah result semua dah okey. Saya rasa boleh lah lompat-lompat sekarang. Dulu takut-takut sikit nak lompat. Alhamdulillah, anxiety dah berkurang-kurang sangat. Saya syukur lah sebab tak sangka benda tu boleh secepat tu lah kan. Dapat menjalani kehidupan yang lebih baik daripada dulu lah. Alhamdulillah. Saya diserang serangan jantung pada bulan Februari tahun ni. 2-3 hari sebelum tu lah rasa macam sakit-sakit badan lah, atau ada macam lengur-lengur badan. So saya kena tu malam, pukul 12 malam lah. Saya terbangun, sesak nafas satu, lepas tu rasa dada ditekan-tekan, lepas tu berpeluh. Lepas tu saya sempatlah pergi ke hospital. Besoknya Dr. Ivan buat angio, detect satu sumbat 80%, satu lagi 20%. Tapi yang tersumbat yang 80% tu arteri utama lah. Blok tu dah keras. Pasal saya kena serangan jantung. So time tu juga buatlah stand satu belah kanan 80%. Dan ada 20% blok satu lagi. Saya dulu merokok. Lepas tu satu merokok, satu lagi makan lah. Makan saya tak jaga. Waktu pun tak kena. Cuma saya tak adalah makan malam sangat. Kira dalam kuantiti yang banyak sikit lah. Banyakkannya makan lah. Saya rasa akan rokok lah. So rokok tak kuat sangat. Cuma daripada muda lagi lah. Dah lama. Lepas buat stand, Alhamdulillah keadaan okey. Cuma anxiety tu adalah bila dah kena sakit jantung tu, dia punya efek tu ada yang walaupun sikit demam, dia macam trigger something. Padahal benda tu demam je, tapi kita trigger macam-macam. Macam apa ni jantung apa ke ni kan. Duduk relax, menung je, muka muram semua. Padahal sakit lain, tapi kita trigger sakit macam sakit jantung. Sebulan tu 2-3 kali kan lah pergi hospital, masuk emergency, 3-4 kali buat ECG. Doktor cakap okey, tak ada apa keluar kan. Kita risau kan. Doktor dia kata boleh buat kerja keras lah, jangan penat sangat lah, dia kata, tapi buat kerja keras. Buat macam biasa, dia kata. Macam biasa, macam dulu balik kata. Sebab kita ada benda tu kan, sebab kita dah terasa. Bila terasa sikit dia jadi dah tak best lah. So saya terpaksa cari ubat lain lah. Tapi semua orang tak sangka bahawa Allah tu sebenarnya telah mencipta teknologi fitrah jahat. Radio IKIM. Sebab daripada kerja dulu saya naik motor, sekarang naik kereta, petang-petang saya boleh dengar radio. So saya dengar kat radio lah. Radio IKIM. Saya buat Google search apa semua. Saya tengok balik testimoni daripada yang pesakit-pesakit lama, apa semua tu saya cuba nak cari sesuatu yang lain lah. Lepas tu saya pun ada tanya saya punya hospital punya ni, dia kata kalau nak try without, tanpa ganggu ubat, dia kata boleh proceed. Kalau dia kata kurangkan ubat ke apa ke, dia tak bagilah. Saya buat pun sebab support isteri saya, sebab dia pun dah lama, dah 8 tahun sakit. So saya buat dulu, dia akan join tak, tapi akan mula 2 minggu lagi. Dia teruk lagi saya lah, ada sakit lain. So nak uruskan anak dulu semua. Itu saya cuba je lah. Memang nampak positif progress lah. Progress tu ada, memang Alhamdulillah ada. Nafas tu lapang, tak mengah, tak penat, tak apa semua. Lega sikit lah. Bila saya mengaji dulu, ayat tu payah nak habiskan ayat panjang lah. Sekarang Alhamdulillah dah dapat sambung sampai habis lah, tanpa berhenti di tengah-tengah. Saya rasa bolehlah lompat-lompat sekarang. Dulu takut-takut sikit nak lompat. Saya dah boleh naik tangga. Sebelum ni nak katakan naik 2 tu penat sikit, kan 3, 4, 5. Belum cuba tinggi lagi lah. Tapi Alhamdulillah boleh buat aktiviti berat apa semua. Doktor pun kata go for aktiviti berat. Pergilah gym ke whatever lah you kena you buat dulu. Jangan takut. Pergi umrah tu pun ada naik tangga, naik bukit, buat sa'i tu, jalan, yelah ulang-alik. Alhamdulillah boleh buat 2-3 kali. Tak rasa penat, tak rasa risau. Memang jalan je. Satu hari tu dalam 20,000 step bersamaan dengan 14 km. Kadang-kadang 20 lebih km step.
memang boleh lah orang kata. Pergi berziarah sana, berziarah sini, berjalan sana, berjalan sini. Pengalaman saya membuang atas bawah. Nampaklah benda dia besar-besar ni. Seketul ni warna hitam, dua lah. Lepas tu yang macam kristal-kristal tu adalah keluar. Adalah perbezaan, memang nampak perbezaan dia lah. Kawan-kawan memang cakap lah, muka dah nampak bermaya sikit lah, macam lain sikit lah apa semua lah. Berbeza sikit daripada dulu lah. Darah tinggi Alhamdulillah maintain lah 1.3 ke bawah, 1.30 ke bawah. Masih makan ubat. Dia punya graf tu dah maintain. Dia doktor pun turunkan dulu lah. Sebelum ni saya makan yang ada aspirin. Yang ni tak ada. Dia tukar ubat cair darah tu kepada yang normal je lah, yang kosong lah. Yang biasa je, endorphin je. Alhamdulillah lepas minggu ke-8 tu pun saya dapat keluarkan satu lagi dos ubat. Dulu ambil 2 kolesterol, sekarang ambil 1 je. Doktor kata mungkin akan reduce lagi. Gastrik Alhamdulillah dah tak ada. Sebelum ni saya rasa macam terbakar apa semua kan. Sekarang Alhamdulillah tak ada lah. Memang dah kurang, betul-betul kurang lah. Follow up dengan doktor, Alhamdulillah result semua dah okey. Last week saya buat eco test dengan stress test. Alhamdulillah masa saya buat eco test lah, pegawai yang buat prosedur tu, dia ada baca report saya sebelum. Dia cerita lah time tu, dia comparekan dengan result yang dia tengah buat tu. Dia kata Alhamdulillah saya punya saluran darah tu dah clear. Dia kata dah clear, Alhamdulillah berbeza daripada yang saya kena heart attack tu lah. Dan dia buat belah kanan dan belah kiri jantung. So dia kata Alhamdulillah memang berbeza lah. Dia compare baca report tu, dia kata dulu macam dia bagi roughly dalam 60% keupayaan jantung tu lah, 60%. Masa saya buat ni dia ratekan dalam 80 lebih, kira dekat 90, 80 lebih lah. Alhamdulillah dia kata good progress lah, dalam 1 year you boleh achieve macam tu, dia kata. Saya buat pula stress test. So stress test tu saya sampai stage 3 saja. Stage 3 tu Alhamdulillah kalau dapat dah okey lah, sebab itu normal punya lah. Kalau 4, 5, 6 tu memangnya atletnya. So dia kata Alhamdulillah jantung okey, semua dapat berfungsi dengan baik, jantung dapat berfungsi dengan baik. Dan saya refer kepada doktor pakar lah, doktor pakar review balik the reports. Dia kata okey apa semua, dia kata just maintain lagi ubat lagi. Dia kata scar yang ada ni pun dulu pun dah kurang sikit. Dulu kan jantung ni akan meninggalkan scar lah. Scar tu ada nampak sikit-sikit dia lagi. Saya kata, dia tengok lah, dia kata antara boleh hilang terus ataupun bentuk akan permanent lah. Depends pada orang, dia kata, tengok macam mana. Itulah. Alhamdulillah, anxiety tu dah berkurang sangat. Ceria lah daripada yang sebelum ni lah. Alhamdulillah lah nampak lah. Hari ni cukup genap setahun, 23 bulan kan hari ni. Genap setahun saya kena serangan jantung. Hari ni anniversary lah kononnya. Doktor cakap just keep up lah semua apa you buat, okay lah bagus, dalam 1 year you boleh recover this fast lah, dia kata. Alhamdulillah. Saya recommend lah untuk jalani rawatan kat sini sebab mostly dia natural, semua jadi kembali kepada fitrah. Ikut apa program yang ada kat sini, Alhamdulillah. Coach-coach kat sini pun membantu, layanan, khidmat apa semua Alhamdulillah tip-top. Semuanya ada, kalau saya tanya semuanya balas. Dia bagi kata semangat, kalau ada yang macam passion yang down, tiap khidmat pun ada bagi motivasi apa semua. Kita pun perlukan benda tu lah sebenarnya. Itu yang penting lah. Environment dia, staff dia, rawatan dia, semua Alhamdulillah terbaik. Alhamdulillah semua tu okey. Saya recommend lah kalau datang sini untuk menjalani perubatan kat sini. Saya bersyukur lah sebab tak sangka benda tu boleh secepat tu lah kan. Dapat menjalani kehidupan yang baik, lebih baik daripada dulu lah. Kalau macam dekat office pun ramai-ramai yang kata okey lah, macam ceria lah, ceria something new lah, bersinar-sinar sikit mungkin. Macam orang baru lah.